Ada seorang tanya ni, kenapa ASB tak ambil PIDM? Okey, soalan power. ASB ni dia tak dilindungi oleh PIDM sebab ASB bukan akaun bank, tapi ia adalah unit amanah yang diuruskan oleh ASMB, anak syarikat PNB. PIDM hanya lindungi duit yang kita simpan dalam bank. Contohnya, akaun simpanan, akaun semasa, fixed deposit. Asalkan dalam bank yang berdaftar dengan PIDM. Selain itu, dia pun protect jugalah insurans dan takaful, tapi itu isu lain ya. Nak cakap pasal investment ataupun simpanan. Again ya, ASB ni lain. Bila kita masukkan duit dalam ASB, kita sebenarnya sedang melabur, bukan menyimpan. Jadi, ia tidak termasuk bawah skim perlindungan deposit PIDM. Tapi kita jangan risau ya, sebab ASB ni masih dianggap sebagai satu tempat yang agak selamat untuk dilaburkan sebab ia dijamin oleh kerajaan melalui PNB. Kalau kita punya deposit lain tu dijamin oleh PIDM, contohnya, untuk pelaburan kita dengan ASB dijamin oleh kerajaan. Dan pelaburan-pelaburan ASB ni diletakkan dalam syarikat-syarikat yang besar. Contohnya macam Blue Chips ataupun GLC yang lain. Bukan nak kata this is a guarantee that duit you tak akan hilang. Tapi Blue Chips ni selalunya agak stable. So risiko investment dia tu tidaklah terlalu tinggi. Sebab fund-fund ASMB ni jarang invest dekat dalam counter-counter yang baru nak berkembang. Jadi boleh dikatakan yang ASB ni tak perlu PIDM sebab dia bukan deposit dan dia dah ada perlindungan yang lain secara tak langsung melalui structure PNB dan juga sokongan kerajaan. Tapi tolong ya, jangan confuse antara simpanan dekat dalam bank dengan pelaburan. Pelaburan macam mana pun akan ada risiko, cuma sometimes risiko tu dimitigatekan oleh contohnya kerajaan. Kalau kau ada soalan ataupun nak add into this discussion, boleh je komen kat bawah. I probably akan ambil korang punya komen dan soalan tu untuk buat satu lagi video dan explain.